Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mat Rizki. Hai guys, dalam video episod kali ni saya nak terangkan dekat korang semua episod 1, 5 perkara yang saya wajib buat sebelum memulakan tugas DJ, MC dan juga PA system. Untuk makluman korang semua, sebelum saya memulakan perjalanan ataupun sebelum saya memulakan celoteh saya bermula dengan bacaan doa, zikrullah dan juga beberapa amalan yang saya biasa buat lah. Okey, saya akan terangkan mula-mula perjalanan dulu. Semasa dalam perjalanan, saya akan berzikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu saya akan berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas itu saya akan zikir pembuka pintu rezeki, Ya Ghani Ya Mughni aghnini bihalalika. 3 tu semasa dalam perjalanan sebelum sampai ke lokasi majlis. Apabila sudah sampai ke lokasi majlis, saya akan berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan ada zikir-zikir yang lain. Dan sebelum saya terlupa, kadang-kadang bila zikir amalan saya dah selesai semasa perjalanan tu, dah tak ada lagi amalan yang saya buat, saya akan mula mengaji Quran. Sebab apa? Sebab setiap percakapan yang kita lontarkan tu, kita nak datangkan roh, kita nak masukkan roh. Sebab bila kita cakap, orang dengar ada roh. Dia punya percakapan ni ada roh. Kalau tak percaya, cuba amalkan sebulan. Buat. Kita kembali balik dalam yang pertama tadi. Saya akan berdoa dulu. Bukan sebab takut salah, tapi sebab kita akan bercakap depan ramai orang. Doa supaya Allah jaga lidah kita daripada tersalah cakap. Yang nombor 2, kita cek peralatan, kabel, semua peralatan PA system kita. Yang pertama, mic, speaker, mixer, laptop, kabel extension dan juga power supply. Korang kena tahu kabel extension macam mana, yang ada panjang plug satu-satu. DJ perlu sediakan 6 plug point extension, extension plug. Power supply lain. Power supply ambil pada dinding dewan, pergi ke tempat korang, panjang power supply kena panjang. Ramai DJ gagal bukan sebab tak pandai, tapi sebab dia malas nak check ataupun dia malas nak buat double check. Benda ni paling penting tuan-tuan. Buat amalan rutin tiap-tiap minggu. Cuba buat. Start daripada yang pertama tadi, doa semasa kita perjalanan, baca ayat-ayat kalimah Allah, supaya kita nak datangkan roh dalam diri kita tu, supaya orang dengar percakapan kita tu, terus dia masuk dalam hati. Nombor 2, pembukaan lah amalan sebelum kita membukakan bicara kita. Kita buat amalan dulu, selawat, zikir, buatlah 3 kali, 4 kali, 9 kali kan. Nombor 3, jumpa tuan rumah ataupun jumpa penganjur program. Kita kena tanya semua floor majlis yang berlangsung pada hari itu. Kita kenal tuan rumah, kita kenal dulu penganjur program, kita kena tahu nama dia untuk kita sebut dalam majlis tu nanti. Family dia, minta atur cara supaya kita tahu flow majlis tu berjalan macam mana nanti. Kadang-kadang jadual dah mula berubah, kita tak tahu. Tanpa pengetahuan kita, jadual mula berubah. Jadi kita kena tahu benda tu. Kadang pengantin akan ubah saat-saat akhir. Tu biasa. Kalau tak tanya, habis semua jadi kelang kabut. Itu yang paling penting. Nombor 4, kenal pasti lokasi majlis, dewan ataupun rumah, kampung, rumah taman. Apa yang berada di sekitar lokasi dewan yang biasa tetamu-tetamu cari? Yang pertama, tandas. Tandas lelaki, tandas perempuan ataupun tandas lelaki dan juga perempuan menggunakan tempat yang sama. Kita kena tahu sebab kita akan umumkan nanti. Nombor 2, surau. Dekat mana surau? Supaya bila majlis 11 pagi hingga 4 petang ada satu solat yang perlu, kamu akan tercari-carilah surau untuk solat Zuhur. Jadi kita kena tahu sama ada dia tetamu akan tanya kita ataupun kita akan umumkan semasa hampir masuk waktu solat Zuhur nanti. Terusnya, mana pintu VIP dan mana laluan pengantin, supaya bila kita umum nanti kita jadi yakinlah, tak tersilap kan. Okey, ni laluan pengantin, meja VIP, laluan VIP, jadi kita dah tahu. Sebab kadang-kadang catering ataupun pihak dewan ada sediakan dom 4 dom ke 3 dom. Kita tahu yang ni untuk VIP pihak keluarga rombongan, yang ni untuk VIP kenalan tuan rumah. Kita tak tahu. Jadi kalau kita ambil tahu benda tu, mudah untuk kita umumkan nanti. Yang terakhir, yang kelima, jaga hati.
Kalau kita datang dengan emosi, penonton boleh rasa, tetamu boleh rasa. Kalau benda tu berlaku, saya akan cuba mula tenangkan diri, baru suara kita sedap didengar, dan baru datang intonasi nada tu. Kita boleh bercakap mengikut alunan lagu instrumental, ataupun bila lagu slow, kita tak guna instrumental, lagu slow je, intonasi nada kita pun ikut slow. Kalau instrumental tu rancak, intonasi nada kita pun jadi rancak. Sebab kita kena jaga hati kita dulu. Tu yang paling penting, jaga hati, jaga emosi. Baru intonasi nada tu, intonasi percakapan kita tu tepat dengan lagu, dengan suasana. Kita boleh bawa suasana. 5 perkongsian yang saya kongsi ni sebab pengalaman yang lepas saya lalui. Sampai majlis saya set up semua cantik dah. Turun speaker, turun mixer meja apa semua. Dah set up laptop. Okay, tiba nak on, extension pula terlupa. Mulalah nak pinjam tuan rumah punya extension pula. Tuan rumah mulalah nak pergi cabut TV-TV dia punya mesin basuh. Biasa tuan dekat rumah-rumah orang ni dia 3, 4. Tak boleh lah dapat macam DJ nak pakai 6. DJ kena pakai 6. Yang pertama mixer, nombor 2 laptop, nombor 3 cordless mic, nombor 4 screen TV, monitor screen, nombor 5 untuk charger, untuk kegunaan kita, charger handphone ke. Nombor 6 kadang-kadang kipas, ataupun jika diorang bawa power amp, EQ, banyak nak kena pakai. Tapi basic biasa yang saya bawa 6. Extension tu panjang dia 6 saja. Lepas tu 6 mesti saya akan sediakan kepala plug lah untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Okey, itu saja episod yang pertama. 5 perkara yang saya wajib buat sebelum mulakan tugas MC, DJ dan juga PA system. Kalau korang berminat dengan topik yang saya kongsikan hari ini, boleh tekan like, share, dan insyaAllah hari akan datang saya akan teruskan dengan episod-episod yang berbeza. Ok guys, itu saja setakat ni. Jangan lupa like, komen, subscribe. Yang paling penting, itu semua percuma. Dan doakan saya boleh pergi lebih jauh lagi. Kalau ada satu perkara yang saya belajar sepanjang berada dalam dunia majlis perkahwinan ini, rezeki bukan datang kerana kita paling hebat. Rezeki juga bukan semata-mata kerana kita paling lama dalam bidang ini, tetapi rezeki datang kerana dengan izin Allah. Tugas kita hanyalah berusaha, menjaga amanah, memperbaiki diri dan tidak berhenti berdoa. Kadang-kadang pelanggan datang kerana melihat hasil kerja kita, tetapi lebih ramai yang datang kerana sikap kita, senyuman, kejujuran, menepati masa dan cara kita melayan orang. Itulah perkara yang saya cuba pegang sampai ke hari ini. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Kalau korang suka dengan perkongsian seperti ini lagi, jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng supaya korang tidak terlepas vlog-vlog Mak Rizky selepas ini. Saya bukan sekadar nak berkongsi tentang DJ atau MC sahaja, saya juga nak berkongsi pengalaman sebenar di sebalik setiap majlis, cabaran, pengajaran dan kisah-kisah yang mungkin boleh memberi manfaat kepada kita semua. Kalau ada topik yang korang nak saya kongsikan dalam episod yang akan datang, tinggalkan komen di bawah guys. InsyaAllah kalau ada manfaat, saya akan cuba kongsikan berdasarkan pengalaman sebenar saya. Terima kasih kerana sentiasa menyokong perjalanan Mak Rizky. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dan wajahku di mana-mana.